Ramai ada ilmu emas tapi still tak nampak hasil. Sebab apa? Sebab you cuma tahu tapi you tak buat. Penatlah macam ni. I cakap awal-awal disiplin lagi mahal dari IQ you. Tak payah nak pening sangat harga naik turun. Simpan je lah, apa susah? Emas ni bukan benda yang hari ni beli esok terus jutawan Sabar sikit, 2-5 tahun. Chill je lah. Fokus simpan untuk lindung nilai. Bukan nak pening tengok chart tiap jam. Kita nak aset, bukan nak sakit jiwa. Simpan sikit-sikit guna teknik DCA. Kecil hari ni tak apa. Nanti dah bertimbun baru you tahu power dia macam mana. Harga turun jangan panik, harga naik jangan tamak. Emosi tu musuh paling besar tau. Bertenang bro, kita simpan je. Ilmu buat you faham, tapi attitude yang buat you berjaya. Masalahnya sekarang, you ada tak disiplin dengan sabar tu? Nak start simpan dengan public gold? Check link kat profile I sekarang. Cepat tau, nanti I guide korang.